Apa khabar kita orang? Harap bagus-bagus, sehat-sehat aja. Okey. Dekat situ kita ada singgah peti sejok kita orang tak apa masalah peti sejok tu. Peti sejok tu sejok lah. Okey. Macam yang kita nanggar. Kita udah nanggar, masalahnya adalah masalah di piping Tengah. Pipingnya berminyak lah. Macam yang kita tangga ada dua tempat kebocoran. Dekat situ pun bocor. Dekat situ pun bocor lah. Untuk melata kita akan potong tu. Dan kita tukar dua filter dryernya. Dan kita akan isi balik gasnya lah. Cuba kita orang nangga tu. Macam yang kita orang nangga. Dekat situ bocor. Nampak minyak kalau macam ni aja minyaknya dah. Dan juga dekat situ dekat situ minyak mananya dekat piping tak minyak sampai ke depan. Dekat piping tu bocor lah. Okey, macam ni tadi kita orang warga-warga Miri, kita orang dah nanggap apa masalah dekat peti sejok tu. Masalah peti sejok tu adalah gas. Sebab apa gas tu? Bocor dekatnya pun piping lah. Jika kita orang warga-warga Miri ada masalah peti sejok. Peti sejok kita orang kurang sejok. Peti sejok kita orang si sejok langsung. Ataupun apa sahaja jenis masalah ataupun kerosakan di peti sejok kita orang, boleh halo Roger kami ataupun hantar je terus ke kedai kami orang di Senadin situ. Okey alright, orang-orang Miri. Macam yang kita orang tahu, kami orang dekat situ mula peti sejok, mesin basuh, dryer, aircon, microwave oven serta juga water dispenser. Okey. Untuk sebarang pertanyaan, halo Roger kami. Jangan malu, jangan segan. Okey, alright. Orang-orang Miri, terima kasih.